Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 31 surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah, maka ikutilah daku. Nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat yang lain, seperti mana yang Allah Taala firmankan dalam suratul Ahzab ayat 21, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sadaqallahul azim. Maksudnya, sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah SAW terdapat padanya contoh tauladan yang baik. Bagi mereka yang percaya, beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan bagi mereka yang ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang telah saya bacakan tadi sebenarnya menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala selaku pencipta kita mengajar untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi meraih kasih sayang dan pengampunan daripada Allah untuk menghilangkan dosa-dosa kita yang besar maupun yang kecil. Persoalannya di sini, mengapa atau kenapa kita mencintai baginda Rasulullah SAW? Ia tidak lain sebenarnya kerana Rasulullah SAW merupakan ikon kepada orang Islam daripada dulu sampai hari ini dan seterusnya sampai pada hari kiamat. Rasulullah juga merupakan role model yang terdapat pada baginda suri contoh tauladan yang begitu baik, positif. Sebab itu dalam kesempatan ini saya nak menyebut terdapat seorang sarjana barat di kalangan golongan orientalis yang bernama Michael H. Hart. Beliau telah menulis dalam buku sejarahnya The 100 Ranking of the Information Person Industry, di mana beliau telah meletakkan Nabi Muhammad SAW pada kedudukan yang paling atas, paling tertinggi dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin dunia daripada dulu sampai pada hari ini. Ini disebabkan kerana Rasulullah SAW, kita cinta kepada Nabi. Bukan sahaja Nabi SAW merupakan ikon dan role model, tapi bagaimana Rasulullah kita cinta Nabi kerana Nabi menjadi seorang ayah, merupakan seorang ayah yang hebat dalam mentarbiah anak-anaknya, di mana Rasulullah SAW juga sebagai seorang suami yang hebat dalam mengagih kasih sayangnya sesama isteri, para isteri baginda. Rasulullah SAW sebagai ketua negara yang hebat, hingga dapat menundukkan dua kuasa besar pada ketika itu, iaitu Rom dan Parsi, dengan tamadun yang mereka bawa. Dengan Nabi SAW menggantikan tamadun Islam, iaitu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada Nabi, beriman kepada rukun-rukun Islam yang lain. Kita mencintai Nabi SAW kerana Nabi telah menunjukkan kesetiaan kawannya dengan menunjukkan rasa tanggungjawab terhadap kawan-kawan baginda Rasulullah SAW yang sanggup mendahulukan keperluan-keperluan mereka. Kita mencintai Nabi SAW kerana ia juga merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencintai Nabi kerana Nabi lah satu-satunya manusia pada hari kiamat yang boleh memberi syafaat kepada kita, umatnya, bahkan kepada umat-umat yang lain. Maka tidak ada sebab mengapa kita tidak mencintai Nabi. Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW telah menyatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Di mana Rasulullah SAW menyebut tidak sempurna iman seseorang daripada kamu sehingga dia telah menjadikan aku ni lebih dia cinta daripada kedua ibu bapanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya. Rasulullah SAW dalam kesempatan yang juga pernah menyebut hadis yang mana Nabi menyatakan, addibu auladakum ala thalasi khisalin, hubbi nabiyukum wa hubbi ahli baitihi wa tilawatil Quran.
di mana Rasulullah SAW menyatakan, didiklah anak kamu, sekaligus didiklah diri kita sebagai Muslim atau Muslimah dengan 3 perkara. Cinta kepada Nabi, cinta kepada ahli keluarga Nabi, dan cinta dan membudayakan pembacaan Al-Quran. Kita lihat bagaimana cinta kepada Nabi sebenarnya telah membentuk tindakan kita dengan tanda-tanda hakiki, dengan perkara yang pertama, sentiasa mempertahan serta menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW ketika umatnya sedang rosak dari segi akhlak mereka, minda mereka, cara hidup mereka, penampilan diri mereka, cara berkeluarga mereka, mengurus takbir negara, bukan dengan sirah Nabi SAW dan banyak lagi. Sebab itu Rasulullah SAW pernah menyatakan, di mana Rasulullah ada menyebut dan menegaskan dalam satu hadisnya, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mithli mi'ati syahid atau kama qala. Sesiapa, kata Nabi, sama lelaki, perempuan, tua, muda, Arab, Melayu dan apa bangsa sekalipun, kata Nabi, sesiapa yang sanggup menghidupkan satu sunnah Nabi saja ketika mana umatku telah rosak, yang saya sebutkan tadi, rosak dalam banyak hal yang menghalang mereka untuk jadi umat yang terbaik, maka pada ketika itu, kata Nabi, mereka akan dianugerahkan oleh Allah dengan pahala 100 orang yang mati syahid. Ini kelebihan. Bagaimana Rasulullah SAW meyakinkan kepada kita, sekaligus Nabi menyaran dan menggalakkan kita supaya menghidupkan sunnah Nabi SAW. Hari ini sunnah Nabi sudah tidak menjadi pegangan umat Islam. Sunnah Nabi sudah dipinggirkan. Sunnah Nabi tidak menjadi perkara penting dalam kehidupan manusia, baik pagi, tengah hari, petang, malam, waktu hidup mereka, waktu jalan mereka, waktu bekerja mereka, dan apa pun. Kita lihat dalam keadaan ini bagaimana umat Islam telah melarikan diri atau menjauhkan diri daripada sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan sunnah ini, kata Nabi, kalau kita dapat laksanakannya, kita dianggap sebagai wali-wali Allah di muka bumi ini. Allah Ta'ala akan memprogramkan segala kehidupan kita. Mata kita diprogramkan dengan Islam, telinga kita diprogramkan dengan Islam, kaki kita melangkahkan di muka bumi ini dengan perkara yang diprogramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tangan kita diprogramkan oleh Allah Taala untuk melakukan perkara-perkara yang terbaik. Dan kita ada sebab kita cinta kepada Nabi, sebab Nabi SAW mengarahkan supaya kita sentiasa memperbanyak selawat ke atas baginda. Pada hari ini, selawat Nabi bukan perkara penting dalam kehidupan orang Islam. Mereka tidak sanggup nak untuk berselawat. Mereka sanggup menghafal lirik-lirik lagu. Mereka sanggup menghafal perkara-perkara yang tidak ada kena-mengena dengan Islam. Dan banyak lagi. Dengan sebab itu, mereka sebenarnya sanggup menghafal skrip-skrip lakonan dan sebagainya yang menjadi alternatif dalam hidup mereka. Dan mereka telah memilih jalan yang salah. Dan mereka sebenarnya telah menjauhkan diri daripada Rasulullah pada hari kiamat. Jadi cinta kepada Nabi sebenarnya, mana kita buktikan dengan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar. Pada ketika hari ini kita melihat umat Islam tidak mempedulikan lagi, sedangkan Allah Ta'ala memberitahu kepada kita bahawa amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah kerja-kerja orang yang berjaya di dunia dan akhirat. Dan pada masa yang sama juga kita cinta kepada Rasulullah, membuktikan bahawa kita mentaati Rasulullah, beramal serta mendahulukan segala ajaran baginda, meninggalkan segala larangannya, kerana ia juga simbol kepada ketaatan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan akhirnya saya ambil kesempatan ini untuk mengingatkan diri saya, tuan-tuan, puan-puan, dengan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah. Rasulullah menyebut, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Wa qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qal man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala. Maksudnya semua umatku akan masuk syurga, melainkan yang enggan. Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, siapakah yang enggan wahai Rasulullah untuk dimasukkan dalam syurga? Maka Nabi memberitahu, sesiapa yang mentaati, mencintaiku, membesarkanku, mengikut segala ajaranku akan masuk syurga. Pada masa yang sama, siapa yang menolakku, memperlehkan aku, menyanggah aku, menentangku, sesungguhnya orang itu sebenarnya enggan untuk dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisaril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali